Assalamualaikum sahabat-sahabat semua dan juga subscriber Fishbane Channel dan juga penonton Fishbane Channel. Daddy, Mommy, how are you today? Are you good? Good day, Daddy. Good day. Hari ini Fishbane nak makan sayur. Kita dah ada jeli oring ni. Kita ada siu pak choy. Siu pak choy ni kita nak goreng lah. Nama resipi kita ini stir fry stew pak choy. Stir fry stew pak choy ni kalau ikut Melayu juga pak choy goreng kilah lah. Kita nak guna daging. Kita pakai daging kisar. Kita beli daging betul, daging mata bini. Kita cicang-cicang biar dia halus. Nanti pas ni kita cara dia deh. Ni pak choy kita siap-siap dah ni. Pak choy ni kita guna dalam 4 pokak. Kita pergi di pasar raya, satu supik tu dia bubuh 4 pokak Beli dari 2,5 ya. Boleh lah ni sekali makan pak choy ni. Okey. Potong kecil-kecil, basuh bersih-bersih. Letak dalam jeluk dulu. Ni dalam jeluk hijau ni bahan untuk kita tumis. Untuk buat masak siu pak choy ni. 2 ulah bawang putih kita cicang halus. 2 biji bawang merah halus kita mayan halus juga. Dan juga buhlah 3-4 butir cili padi hijau. Kalau tak si makan pedas lah, bubuh sikit lah. Kalau nak pedas lebih, bubuh lebih kita potong kecil-kecil gini 3 kara ni. Buh dah jeluk dulu, tak tepi. Okey. Panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita masukkan bahan hak kita kerak ni. Nak numis ni. Ada jeluk hijau tu. Kacang-kacang dulu. Masuk ke setengah sudu teh serbuk lada hitam. Lepas tu kita masuk ke daging cicang. Daging cicang ni kita beli 2 ria. Kita pergi pak jual daging yang minta beli lawi daging 2 ria. Kita nak 6 sayur. Dia pun kerak dah besar 3 jari bui. Lepas kita kelik kita cecah lah. Cecah. Gau. Tapi kalau daddy tak boleh makan daging, daddy bubuh isi air pun boleh, sedap juga. Kacang-kacang. Kalau nak bubuh isi air tu kita bubuh atas dada lah, sedap. Cicang bubuh dah ni. Lepas tu kita masuk ke pak choy. Masuk ke pak choy dah ni dah. Pedih hidung bang lah dah benar ni. Masukkan sedikit air. Bila ada kuah cak-cak sikit. Masuk ke 1 sudu makan cuka. Gau dulu. Pergi makan pak choy dia buat gini ni, pergi makan di Sekincang. Baru ni pergi pergi di Sekincang, jumpa dengan sahabat Fishbane di Sekincang. Kita makan gon ni di Sekincang tu. Masuk ke sedikit garam. Masuk ke 1 sudu teh gula. Masuk ke Fishbane ni kita tidak guna penambah perisa deh. Kita hanya guna bahan-bahan asli, gula, garam, cuka gitu, kicap gitu ya. Tapi ni kita tak guna kicap untuk ni ni.
teranglah sikit kuah dia tu. Kalau rasa korek, garam, gapo. Tambahlah. Biasa cukup rasa. Biar imbang lah rasa tu gula, garam, cuka tu. Baru dia sedap. Masukkan tomato 1 biji. Potong nipis-nipis. Gaul. Lepas tu boleh akak dah. Tak ada goreng lama ke ni. Boleh akak dah. Matikan api. Ni dia siap dah masak ke kita ni. Stir fry pak choy ataupun pak choy goreng kilah. Untuk kita makan nasi tengah hari ni. Siapa-siapa nak makan pak choy goreng gini, boleh buat selalu deh. Betul awak. Tak ada 5 minit siap. Okey. Daddy, clear ke daddy? Kalau clear, buatlah selalu deh. Berbuhaya sedap. Tak boleh makan daging buhaya. Sedap ni kena nasi panas ni nyakut. Jemput makan belakang deh. Jemput makan lah daddy. Bye bye. Jumpa mula pula. Okey.